sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamna Alfa binti Muhammad Rizwan, wartawan RTV PSS Semaputra. Pada hari ini, bertanggalkan 10 Februari 2026, Semaputra telah menganjurkan program Ihya Ramadan sebagai satu usaha untuk menghidupkan bulan yang mulia ini dengan aktiviti kerohanian dan pengisian ilmiah. Bulan Ramadan bukan sahaja bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan madrasah tarbiyah yang mendidik jiwa agar terus bertakwa kepada Allah. Program ini merangkumi berbagai aktiviti seperti pelancaran Ramadan, takbir, tazkirah, nasyid, Iftar in the Park 2.0 dan lain-lain. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap amalan Ramadan, di samping memupuk kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis. Selain itu, program ini juga menggalakkan penglibatan aktif dalam aktiviti kerohanian serta mengeratkan hubungan silaturahim antara pelajar, guru dan ibu bapa. Secara keseluruhannya, program Ihya Ramadan ini telah berjaya dilaksanakan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pelbagai aktiviti yang dirancang telah memberikan impak positif dalam meningkatkan penghayatan ibadah serta semangat kerohanian dalam kalangan warga sekolah. Diharapkan agar nilai-nilai murni yang diperoleh sepanjang program ini dapat terus diamalkan dalam kehidupan seharian. Sekian itu sahaja daripada saya, Nur Syafia Zulfa binti Syahrul Nizam, melaporkan bagi TV PSS Semaputra. Kami, Bangsa SMK Putrajaya